Jom kita selami Akta Orang Kurang Upaya 2008 di Malaysia dan apa hak-hak yang diperjuangkannya. Kita akan lihat asas akta, peranan Majlis Kebangsaan, hak-hak teras dan juga sokongan sepanjang hayat. Okey, pertama sekali, apa sebenarnya tujuan utama akta ni digubal? Fokusnya pada pendaftaran, perlindungan, pembangunan dan paling penting, kesejahteraan golongan OKU. Jadi, siapa tu OKU? Ia merujuk pada mereka yang ada kekurangan jangka panjang yang sekat penyertaan penuh mereka. Salah satu tonggak utama dalam akta ini adalah penubuhan Majlis Kebangsaan. Dan ahli majlisnya bukan calang-calang. Ada menteri, peguam negara dan ramai lagi pegawai tertinggi kerajaan. Ia juga dianggotai ketua pengarah kesihatan dan pakar-pakar dalam isu OKU. Kepakaran mereka sangat luas. Hebat barisannya kan? Tapi, apa sebenarnya fungsi majlis ni? Pertama, mereka pantau dan selia semua dasar dan pelan tindakan kebangsaan berkaitan OKU. Mereka juga cadangkan perubahan undang-undang dan jalankan program kesedaran awam untuk pupuk rasa hormat. Baiklah, jom kita beralih pada hak-hak kesaksamaan, bermula dengan akses. Dalam bab akses ni, akta ni sangat jelas, terutamanya untuk kemudahan awam. Paling penting, OKU berhak dapat akses sama rata untuk semua kemudahan, perkhidmatan dan bangunan awam. Selain itu, hak untuk dapatkan pendidikan juga satu perkara besar. Akta ni tegaskan OKU tak boleh sama sekali dikecualikan dari sistem pendidikan umum. Jadi, penyedia pendidikan kena sediakan kemudahan dan penyesuaian yang munasabah untuk mereka. Macam mana pula dengan akses pekerjaan? Akta ni ada perlindungan yang kukuh. Prinsipnya mudah, OKU ada hak untuk dapat kerja setara dengan orang lain. Majikan pula bertanggungjawab pastikan persekitaran kerja adil, selamat dan bebas gangguan. Dan akhir sekali, kita lihat pula aspek sokongan sepanjang hayat. Kerajaan diwajibkan untuk sediakan sistem perlindungan dan sokongan sosial sepanjang hayat untuk OKU. Ini sangat penting, terutamanya untuk OKU teruk, supaya kebajikan mereka terjamin selepas penjaga tiada. Akta ni dah sediakan satu kerangka yang hebat. Soalannya, macam mana kita nak pastikan ia jadi realiti?